mana ni? Macam biasalah aku. Aku tengok ada masalah di muka ni. Kenapa ni, Rim? Aku ada jumpa orang tua ni. Siapa? Pak Kodi. Ha, Anda jumpa Pak Kodi? yalah Pak Kodi. Habis tu? Oi! Hei! Wah, ni barang. Inilah barangnya. Terima kasih, terima kasih. Macam ni. Ya, abang Lan mana ya? Biasalah Abang Lan, kalau kita tak kena sidai itu bukan Abang Lan. Yang biasa ni. Aduh, hai. Kau ni ada. Wak. Kopi kau, Wak, Gula kurang sikit, Wak. Hah, tu. Abang Lan sudah sampai. Alamak. Salam. Lain macam. Lain macam. Tu, benar. Lain macam. Dekat tu bukit sana ambil ni. Dah senang ni. Belum. Jom. Hampa apa? Ni tengok. Tengok lah. Dia tengok. Betul. Mana? Mana kau dapat ni? Adalah, tok nyek aku je. Tengok. Dia tengok. Hebat kan? Itulah. Dapat ni. Rahsia. Saya punya barang. Yalah, ni barang peninggalan arwah atuk saya. Dia kan dukun. Ini. No. Tapi saja memang best. Begini. Boleh lagi. Tapi gua gelak. Ini arwah atuk aku punya peninggalan. Ni apa tak tengok barang aku. Abang Lan punya barang lah. Besar barang Abang Lan ni. Barang ni macam ular. Benda ni pun ada ke? Ni ular ke? Ada lagi barang purba ni. Ada lagi benda ni. Mana Abang Lan dapat? Pupus lah. Ada bukit tu. Oh, mata bukit tu. Lagi benda ni. Ni sekarang ni angkor PA Pak Kodi. Kita dah dapat barang. Dah bang. Jadi, Betul PA Pak Kodi. Sekarang ni. Waraman. Airnya. Dia baru sampai air. Nah, bukan Warman. Lah, ada buahnya. Mana Warman? Ni awak tak penuh. Ni air ni awak tak penuh kan? Ya, awak tak penuh. Pasal Oh, Warman kata. Kau. Oh, ya tak ya lah. PA system. PA Pak Kordi Okey. Number you have dialed is not reachable. Thank you. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Tidak dapat dihubungi. sekali lagi tengok. Apa ni, sibuk lah ni. Dia sibuk. Dia memang sibuk. Ya. Number you have dialed is not reachable. Thank you. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Ini Lain kot. try sekali lagi. Ini. The number you have dialed is Hai. not reachable. Thank you. Dah 3 kali macam gini ni. Ini bukan lain. Dah scam lah. Tapi lah kita satu 100 tu. Habislah duit aku 100. Dia scam. Ada gam betul lah. Kau 100. Aku 200. Oh, itu. Patut dia boleh gelak. Apa? Apa dia? Yang Pengkeras. Dia pengkeras. Abang Lan. satu tu. Hai, Bawa hari tu kan meja. aku dah bayar dah RM14 tak? Ingat tak ingat? Benda lah ambil kopi kan? Tapi yang 100 ni, Kan aku dah bayar 14. Betul lah tu. yelah, Abang Lan dah bayar. Dah bayar lah hutang. Pelan ya. Rugi kot macam ni. Brand lah. Tapi macam mana kita ni? Tahu aku. Ni barang semua dah dapat. Tapi kalau dah barang dah ada, kita kena pergi jugalah. Nak Nak pergi ke mana? Dah tak tahu dah lokasi dia semua. Pun dia pula tak dapat. Aduh. Minum dulu lah. Abang Lan tolong bayarkan ya. Bayar Saya apa? mana ada duit dah ni? Aku pun harap com. Ada ke duit aku ni? Kena scam melampau dah. Warman, ada tak buku 35 lebih?
Siapa jumpa dia teruk nanti sebenarnya sampai pucat muka aku. Nampak ni muka aku ni? Oh lah. Ha, Nampak pucat. pucat muka aku ni. Jadi, Inilah jadinya muka aku ni. Pak Kodi punya hentam aku. bahaya ni. Tapi ya, Ha. Abang Lan dengan kawan dia nak jumpa Pak Kodi. Oh, apa lah Kodi eh? Okey, jom kita jumpa dia orang. Macam Kebetulan, Abang Abang Lan dengan kawan dia ada duduk di tembok sana. jom kita cari Abang Lan. Abang Lan, Ha. aku tak nak, aku tak mau, Ha. tak nak. Hmm. Pergi. Hei. Siap korang. Kau pun tak dapat Ada lagi sini. Tahu lah, aku dah pening dah ni. Satu, kepala kotak betul. 100 rupanya. Satu. Ah, Dua ratus. tu okey lah. Oh, iya ke? Tapi aku dah bayar. Oh lah. Awak hampa sama dia macam ayam berak kapur semenung sana semenung sini. Ya, kami ni kena scam hari ni. Aduh lah. Kena scam hari ni. Second dengan siapa? Tapi Pak Pak Kordi. Kodi. Pak Kodi. Orang dia lah. Kau tak boleh jawab. Aku baru jumpa dia semalam. Apa? Ha? Pak Kodi. Ha? Pak Kodi. Pak Kodi. Ya. Jumpa kat mana? Hampa tahu tak Gunung Jerai? Tahu. Tak kenal. Dah. Kendai. Tapi lah dia tak ada situ. Habis tu? Tak ada. Dia ada dekat kawasan kita ni. Pasal kita Ha. Apa? Hampa kena pergi Gunung Saud, Aha. masuk satu jalan sungai, Aha. sana ada jumpa pondok. Nanti hampa tahulah dia dekat mana. Oh, dia buat apa kat situ? Dia bertapa. Oh, dia buat apa? Ini betul ni, tak scam ni. Betul ya, aku tak cakap Kami tipunya. bawa scam ni. Tak. Betul ya? Tak. Oh, okey. Kalau itu boleh lah kita. Kalau macam tu kita pergilah. Itu barang dah ada. Barang dah ada. Terima kasih Mi ya. Terima kasih Mi ya. Terima kasih banyak. Cantik. Terima kasih Mi. Ada harapan. Jomlah kita pergi. Ada harapan. Apa lagi? Apa lagi? Mana nak tanya ni kita ni? Mana?